Orang buat perhimpunan, mereka pun nak buat perhimpunan. Orang ajak berhimpun untuk suarakan hak mereka, pun konon-konon mereka nak ikut juga. Tapi itulah, bila buat sesuatu perkara tanpa hala tuju ni, memang payahlah nak nampak keberkesanan dan hasilnya. Ya, kita sedang bercakap tentang sebuah himpunan yang baru je dianjurkan oleh puak-puak pembangkang. Dah kalau nampak muka-muka seperti Razman Zakaria, Rafidah Ibrahim dan geng-geng mereka kat perhimpunan tu, dah tentulah kita sendiri boleh agak anjuran siapakah lagi kalau bukan puak Perikatan Nasional, khususnya PAS. Mereka anjurkan Himpunan Melayu berdaulat di tengah-tengah Kuala Lumpur di hari Sabtu, waktu orang sedang bersantai bersama keluarga di hujung minggu. Mereka konon buat himpunan tu tak lain tak bukan sebab nak api-apikan yang kononnya hak orang Melayu dirampas. Yelah, namun Rafidah Ibrahim tu kan memang tak asing lagi dengan kes penduduk di Kampung Baru. Macam-macam naratif puak ni cuba bawakan sebelum ni. Si Raja Fitnah macam Razman Zakaria tu pun dah berulang kali kalah sama fitnah, pun tetap mencuba nasib nak doktrin pemikiran orang Melayu. Mereka konon nak jadi terpaling pejuang Melayu. Tapi persoalannya, apa sudah jadi dengan negeri-negeri SG4? Apa yang negeri-negeri pembangkang lakukan untuk bangunkan rata-rata bangsa Melayu di sana? Sehingga hari ini, belum ada satu pun inisiatif yang mereka ambil untuk membangunkan hak-hak dan perjuangkan nasib bangsa-bangsa Melayu. Jangankan nasib Melayu seluruh Malaysia, nasib penduduk Melayu di negeri sendiri pun masih sama-sama. Malah kabar berita tentang SG4 pun tak lagi kita dengari sejak mereka perkenalkan tak lama dulu. Pembangkang ni kalau kita cakap rendah IQ, mereka marah. Tapi lihatlah sendiri perangai dan tingkah laku mereka. Konon nak perjuangkan Melayu, padahal mereka sendirilah yang memusnahkan bangsa Melayu tu. Hanya tahu memperkedaikan orang Melayu untuk kepentingan politik dan periuk nasi masing-masing. Yang rugi, golongan yang ditunggang lah. Agama diperkotak-katikkan sesuka hati mereka. Mengubah hukum mengikut tekak mereka sendiri. Hai, nasiblah perhimpunan tu sendu. Nampak gaya orang Melayu dah ramai yang celik hati dan buka minda. Agaknya semua pun dah mulai bosan dengan permainan tunggang-menunggang PAS ni kot kan. Dah lah buat di tengah-tengah persidangan kemuncak ASEAN yang sedang berlangsung. Dah tak pasal-pasal polis nak kena buat banyak kerja sebab nak handle perhimpunan yang tak ada hala tuju hidup tu pula kan.